both strolling around, breeze in the air. Every step's a story everywhere. No rush, no plan, just vibes all around. It's both strolling around. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi guys. Hari yang mantap. Kita belanja sikit pemandangan di waktu terbitnya sang matahari. Inilah suasana dia selepas kita solat subuh. So inilah Kenyir, air terjun Lasir. Okay guys, menu kita pagi ni nasi lemak, capati, apa semua ada. Kita nak masak guys. Nasi lemak bersama janji di capati. Yes. Cek capati. Tengok lagi, tu dia libu dia. Dia mulai. Hai, hai, hai. Macam pun juga. Jangan lagi. Ini apa? Kabi kushi, kabi gem. आने चाहिए ना रे चाहिए रे तार चाहिए रे guys, capati guys, buat capati atas houseboat guys. Guys, capati Air tu apa? Kimma daging. Ni masak nasi lemak guys. Saya ambil minyak. Minyak masuk. Kita import khas daripada Gujarat. Mana? Macam masuk. Hey. Ni guys, ini belah-belah ni. Belah-belah. Kau bodoh. Ni belah-belah apa tu? Kashmir. Bulat dah tu. Jadi guys, berasi. Janji potong guys. Bentuk macam ni jangan kira. Janji potong. Perlu ada bunyi kan kalau tu. Pasal tu. Kata sekolah. Ambil kereta sekolah macam tanda. Guys, santai pagi hari dengan mukadimah kita pada pagi ini. Lain tidak bukan capati. Capati yonne. Zindagi hai, capati hai.
Hey, hey. Deh, ya Boleh. mana? Sabar. Mana sabar ni? Sabar ni, boleh. Boleh. Ah. Padam dah bangsa. Sabar aja. Tapi mbak. Hey. Okay, hey. Ada, deh. Hey, chai. Where is chai deh? Where is chai? Inspector Sahab. Ayo guys, makan nasi lemak pula guys. Nasi lemak pula guys ni. Nasi lemak pula. Chai. Ni chai baru guys. Chai baru from Mumbai. Okay guys, another special menu for today. The real Pais Patin. Ambil kau nak bakar pula. Gila lah budak ni. Apa bau kau punya pes ni? Gila-gila punya ni. Besar patin bos. Terbaik sangat ni. Ni dia pekerja-pekerja sedang menyiapkan. Oh, bisa ngak berapa ekor 9. Bapak dia nak buat kenduri ke apa? Guys. Ini tangan orang pencen guys. Tangan orang pencen. Oh, nampak tu. Oh. Ini dia. Macam biasa. Penjaga api kita dah ni. Ho. Penjaga api. Okay guys. Pais Patin in the making. Dia Pais Patin. Yang masaknya Wan Pai. Wan Pai, Pais Patin. Wan Pai, Pais Patin. Itu lah. Okay guys, kita masuk dapur. Tengok orang-orang dapur. Ya, ini dia. Masih setia berada di dapur. Daripada day 1 sehingga ke day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7, 8, 9, 10. Buat air dan menyediakan makanan. Terima kasih kita ucapkan kepada AJK dapur yang Teguh Rumus untuk menyediakan makanan yang sihat-sihat dan sedap-sedap untuk kita. Alhamdulillah. Terima kasih Encik. Walaupun sudah jemput saya datang sekali walaupun saya tidak bayar apa-apa. Terima kasih. Ya, walaupun dia sudah pencen dan tak bayar. Ya. Tapi kita terima dia seadanya. Ya, terima dia. Terima untuk pakai. Terima untuk pakai. Okay, kita nak interview sikit kita punya menu untuk tengah hari ni. Okey, hari ni kita ada menu nasi putih, sup tulang. Sup tulang? Ya, special. Berapa kilo tulang? Tulang berapa kilo? 12 kilo. Okey, mentega darah. Okey. Okey, kita ada ikan Pais Patin. Pais Patin tadi kita dah review tadi. Okey. Kita ada last telur dadah. Telur dadah. Okey, last call telur dadah. Kita ada satu menu special lah. Apa benda? Menu tu nanti kita bagi tamu dia lah. Okey. Faham. Function dia. Itu last sekali ya. Telur dadah last sekali. Okey. Itu saja menu. Tapi ni dari mana ni bang? Saya daripada sini ya. Saya orang Tasik. Tasik Gelombong lah. Tasik. Okey. Kalau ada member-member nak datang lagi, nak pakai saya masak boleh lah. Tak nak. Cukup. Tamu lah sebab tak bayar. Sebab tak payah. Sebab tak bayar tak buah. Okey. Okay guys, pembuatan sup tulang tumis barat. Okey guys. Ini dia tulang 12 kilo guys. Mentega darah langkah orang 12 kilo. Mampu ya? Mampu kau ya? Aku tolong buat ya? Aku datang ni memang tolong kau orang. Kalau abang tak dibayar apa-apa, aku tolong kau. Lepas ni kita orang campak dia guys. Lepas ni kita campak kat sasih. Tak bawa balik dah ni. Tapi aku dah boleh bagi 2 lagu okey lah. Okey lah. Bagi aku 2 lagu okey dah. Oh, Eka ada improvement agak. Ada improvement lah. Oh, kita ada pendatang asing guys. Ni lanu. Goyang sekali, goyang sikit. Oh, video. Buat nambang. Lembu tu. Nak jaket dah.
Munyit. Hey, Tambi. Hey, என்ன டேய்? என்ன mana entre? Tapi kilometer tak ada lah. Jalan sele. Sesi untuk grounding sedang berlaku. Haikal balik. Haikal balik. Okay guys, ini adalah aktiviti yang dilakukan oleh grup kita. Memancing di pinggir kali. Ini nama ni, di pinggir kali. Itu dah lemparan yang 10 point daripada Aris. Okay guys, sekali lagi lemparan 10 point daripada Aris. Come on. Sudah. Lemparan sang juara. Guys, last activity sebelum kita balik. Kita bermandi manda. Guys. Rasanya ada emas ni guys. Kita boleh dulang guys. Ada emas ni guys. Ada emas. Okay guys, kita belanja sikit view daripada luar houseboat. Inilah dia view di air terjun Lasir, Tasik Kenyir. Tempat boat parking untuk bermalam. Dan bolehlah kita nak mandi-mandi, nak bersantai-santai, beriadah di sini bersama keluarga, rakan-rakan, taulan. Guys, ni adalah trip santai-santai, lepak-lepak, borak-borak, karaoke, mandi-manda, merapatkan silaturahim lah, macam tu. Lebih kurang lah, untuk kita release tension ke. So kita santai-santai guys, tak ada apa-apa pun yang kita kejarkan. Ayat kau. Okay, yang ni dah berapa ekor apa ikan dah ni? Banyak dah? Berapa ekor dah? Ya, kumpau boh. Okay, mari kita tanya abang pa kita. Macam mana trip kali ni, bos? Marvelous Speechless Itu je? Senang buat duit. Okay guys, boleh try datang Tasik Kenyir. Trip santai macam ni lah. Kalau trip santai 2 hari 1 malam, bermalam di air terjun Lasir. Cuma kena prepare lah kalau nak masak, prepare bahan-bahan, bawa bahan-bahan mentah, ais, lauk-lauk pauk. Boleh lah kita bersama-sama rakan ke family kan, untuk kita beriadah lah. Boleh booking mana-mana boat yang kita rasa berbaloi. Range ada yang dalam 2,000, 3,000, maksimum 3,500 macam tu kot. Tapi ada juga yang boat-boat yang macam ke boat-boat kategori mewah ada juga. Yang 2 tingkat, 3 tingkat, dia ada macam-macam kategori. Yang tu obviously memang lagi mahal lah. So boleh pilih ikut kesesuaian diri, ikut kesesuaian bajet, bajet banyak mana apa semua kan. Berbaloi lah guys, untuk relax berbaloi lah. Sebab tak ada buat apa-apa pun. Dekat atas ni just makan, tidur, borak-borak, lepas tu pergi air terjun kejap, buat jaga trekking sikit-sikit, jalan-jalan, bakar-bakar lemak. Boleh pergi mancing, yang minat mancing. Boleh mandi-manda yang nak main air. Kita ada air yang cetek kat sini.
Air yang cetek yang ke arah air terjun kan. Air terjun sana tu. Air terjun sana tu ada itu lah. Berbaloi guys, berbaloi kalau nak pergi relax lah. So kalau ada kesempatan, ada bajet sikit, tong-tong duit, boleh datang lah di Tasik ni. So ni geng-geng yang pergi mandi dekat air terjun sana. Dijemput pulang sebab kita pun nak gerak ni. Kalau boleh perasan, kita punya boat pun dah start engine lah untuk balik. Okay guys, kita dah start bergerak keluar daripada air terjun Lasing ni sekarang. Tengok tu guys, dia gunakan fiber untuk tolak. Nampak skill dia tu. Kan ni kita nak berpusing ke ni, dia gunakan fiber tu untuk tolak boat ni yang besar ni supaya senang nak buat U-turn. Bijak lah. Ni yang dipanggil experience guys, experience. Nampak guys, sekejap je kita dah pusing. Ni brother ni, dia yang buat U-turn tadi. Gitu. So kita ucapkan selamat tinggal kepada air terjun Lasing. Until next time kita akan bertemu lagi, InsyaAllah. Mungkin bersama rakan-rakan ataupun bersama keluarga tercinta. Guys, kita sudah sampai di RPP Tasik Kenyir. Inilah dia pemandangan ketika kita masuk ke dalam kawasan RPP Tasik Kenyir guys. Okay guys, kita berhenti di Taman Herba. Kita makan dulu kat sini guys. Semua makanan telah pun tersedia. Cik, okey tak? Okey, saya okey. Ni bos sampai, ada yang mau sampai. Guys, kita berada di Taman Herba Tasik Kenyir. So kita just buat detour sikit, singgah di Taman Herba. Mungkin ada jual congkat alay. Jom jalan-jalan jap, tengok apa yang ada di sini. Let's go. So basically tempat tanam herba lah guys. Dan macam ada sponsor dia. Macam ni. Contohnya lah, pokok ni ditanam oleh macam tu. Macam ni herba ini ditanam oleh ditanam oleh nampak? Itulah. So kita pusing-pusing jap. So guys, basically inilah Taman Herba dia. Wish, panjang ya guys. Turun sana. Tu. Turun sana. Jauh tu, nampak pusing tu. Sini ada dia punya pondok harmoni tu untuk test minum air herba dia. So kita ada dekat kedai dia. Kedai dia. Air herba ke? Ya, beli apa tu? Kurang syahwat. Apa ni? Kurang syahwat. Kurang syahwat, tambah je lah. Sabun resdung untuk kurang syahwat. Macam pelik ya. Apa yang nak disyahwatkan kat hidung kau tu? Capur dengan kuda. Capur dengan kuda. Tu minyak kuda bawah. Okey. Okay guys, kita menuju ke Pondok Harmoni untuk merasai kenikmatan akar kayu yang telah di-blend untuk jadikan mungkin vape ada vape kayu. Grounding ni.
Selamat datang ke Pondok Harmoni, di mana anda akan merasa keharmonian dikala sunyi. Assalamualaikum. Alhamdulillah guys. Kita ada tiga. Oh, satu lagi. Mahkota Dewa, Kak Cik Fatimah. Tongkat Ali bang, Siriha. Oh, jadi. Okay, tongkat Ali. Kali. Okay, guys. Nyamuk. Oh, Tak minum lagi nyamuk lagi dah. oh, kalau minum nyamuk tak suka lah. Mari buat kamar. Tu. Okay, rasa kepahitan ya. Ya. Macam tu lah kehidupan kau. Boleh. Duduk sini. Okay guys, ini tongkat Ali. Kita nak test. Tuang lu, macam tuang ni. Dia tukar Ali ke buh itu? Okay, kita nak tuang. Sampai hilang rasa lah. Apa hilang rasa lah. Oh, kepahitan lah. penuh aku letak. Jangan. Ya. Dah bang. Biasa je ni. Tengok depan kelas ni. Americano apa lagi? Balik aging dia lagi. Macam mana bang? Masa bang? Tak mau. Guys, oleh kerana dia percuma, ini kita dah Tongkat Ali. kita dah yang ketiga. Amse ni. Guys, Oh, kat kedai. Jual. Nak batang dia batang Ali. Nak tali. Ada lelaki. Batang Goku. Goku sini. Kita tunggu Goku sana. biar. Okay guys, inilah tempat untuk kita merasa keunikan. Nampak tu. Gila-gila gitu. Ini kan Mahkota Dewa, Kak Cik Fatimah dan Tongkat Ali. So ini adalah tempat dia guys. Well maintained, cantik, tersusun. Kalau yang nak kenal pokok-pokok, boleh mari sini. Tongkat Ali putih. Tongkat Ali putih. Di situlah dia. Macam-macam ada. Gajah beranak ada. Nampak tak? Banyak lagi guys. Okay. Ni adalah kawasan dia guys. Macam-macam ada. Ni pencinta herba ni boleh lah datang. Guys, kita berbalik semula ke kita punya houseboat untuk berehat, dan rasanya lepas ni kita menuju ke mana? Gawi. Ke Gawi ke Lawit? Ke Lawit untuk kita menamatkan kita punya percutian kita ni lah. Tempat JT lah. Okay guys, kita akan turun ni bukit. Okay, let's go. Benak lah lalu kau ni. Susah lah nak berlok macam ni, bengek ni. Okay guys, kita dah sampai dekat area Pulau Poh. So depan ni Gawi, lepas tu kita ke kiri sikit untuk ke Lawit. So ini ada signboard Pulau Poh. So kita akan ke depan sikit lagi. So guys, kita dah nak sampai dekat JT Lawit. So ya guys, pemandangannya lanjut sikit. Jambatan tu, itu adalah jambatan rasanya jambatan yang ke Pulau Poh tu kot. Yang ke Pulau Poh. Lepas tu Gawi rasanya ke sana, Gawi belah kanan. Kita menghala ke sebelah kiri. Sebelah kiri adalah JT Lawit. So houseboat ni dia parking dekat JT Lawit. Okay guys, inilah dia rupa JT Lawit. Sudah sampai. Oh, yang muda yang berbuah ni. Oh. Apakah ini? Adakah ikan bau sedang berenang? Guys, tengok guys. Tengok houseboat tu guys. Nampak tak houseboat dia?
Ambil kau. Siap ada slide guys. Houseboat ni guys. Ini yang saya kata tadi guys. Kategori houseboat mewah. Oh, ni mesti seronok ni houseboat ni. Guys, kita nak parking guys. Come on, come on. Mantap guys driver kita guys. Joki guys, joki. Okay guys, dengan ini tamatlah kita punya percutian di 2 hari 1 malam di Kenyir, Tasik Kenyir, Terengganu. Sekarang ni kita nak unloading semua barang. Masuk kereta, mana yang tak habis, mana yang bazir tu masuk kereta balik. Angkut segala-galanya. Tok Batin, bagi sepatah dua kata. Assalamualaikum. Semoga kita selamat sampai ke rumah masing-masing. Agak-agak memandulah dengan selamat. Jaga tuah-tuah jalan raya, insya-Allah. Terima kasih Tok Batin. Okay, terima kasih Haji Ali. Terima kasih Haji Abbas. Terima kasih Abang Muri. Jumpa lagi. Tahun depan ada trip, ajak lagi kita kan. InsyaAllah. Bos terbaik.